Malaysia dilaporkan telah memulakan rundingan awal dengan Korea Aerospace Industries atau KAI bagi perolehan batch kedua pesawat pejuang ringan FA-50M susulan kemajuan program penghantaran batch pertama untuk Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM. Langkah ini menunjukkan kesungguhan Kuala Lumpur untuk meneruskan pemodenan kekuatan udara negara, khususnya dalam kategori pesawat pejuang ringan yang mampu menjalankan pelbagai peranan dengan kos operasi yang lebih terkawal. Menurut laporan, sekiranya rundingan ini berjaya dimuktamadkan, jumlah keseluruhan FA-50M yang akan dimiliki oleh TUDM berpotensi meningkat kepada sekitar 30 buah pesawat, berbanding 18 unit yang telah dikontrak sebelum ini. Batch kedua ini dilihat sebagai kesinambungan strategik, bukan sekadar pembelian tambahan, tetapi sebagai usaha membina kekuatan skuadron yang lebih seimbang dan mampan untuk jangka panjang. Sebelum ini, Malaysia telah menandatangani kontrak bernilai kira-kira 4 bilion RM dengan KAI pada 5 2023 bagi perolehan 18 buah FA-50M Block 20, menandakan kemasukan rasmi pesawat itu ke dalam inventory TUDM. Dalam perkembangan terkini, KAI telah memberikan komitmen untuk menyerahkan 6 buah FA-50M pertama kepada TUDM pada penghujung tahun depan, manakala baki pesawat akan dihantar secara berperingkat mulai tahun 2027. Kemajuan pembinaan pesawat-pesawat ini juga dilaporkan berada pada tahap yang memberangsangkan, dengan beberapa unit telah mencapai lebih 70% kemajuan setakat hujung tahun 2025. Rundingan batch kedua FA-50M ini bagaimanapun masih berada pada peringkat awal dan belum disahkan melalui sebarang pengumuman rasmi kontrak oleh Kerajaan Malaysia maupun pihak KAI. Walaupun begitu, isyarat yang diberikan oleh kedua-dua pihak menunjukkan FA-50M kekal sebagai platform pilihan utama TUDM dalam memenuhi keperluan pesawat pejuang ringan dan latihan lanjutan. Pesawat FA-50M yang diperoleh Malaysia merupakan varian paling moden, dengan keupayaan yang dipertingkatkan termasuk radar AESA, integrasi peluru berpandu jarak sederhana, serta sistem avionik terkini. Keupayaan ini menjadikan FA-50M milik TUDM antara yang paling berkeupayaan di rantau Asia Tenggara, malah setanding dengan varian FA-50PL yang dioperasikan oleh Poland. Jika batch kedua ini direalisasikan, TUDM bukan sahaja memperoleh jumlah pesawat yang mencukupi untuk operasi harian, malah mampu meningkatkan kesiapsiagaan serta keupayaan tindak balas pantas dalam pelbagai senario keselamatan. Penambahan FA-50M juga dilihat penting sebagai langkah peralihan sebelum perolehan pesawat pejuang generasi lebih tinggi pada masa hadapan, termasuk kemungkinan penyertaan dalam program pesawat pejuang generasi baharu. Secara keseluruhan, rundingan batch kedua FA-50M ini menandakan hala tuju jelas Malaysia dalam membina kekuatan udara yang moden, berlapis dan realistik, sejajar dengan keperluan pertahanan semasa dan masa depan.